Bunyi kentut kan? Weh. Bombastic side eye. Nampak tu, comel gila. Dia siap ada bulu-bulu. Tengoklah tu. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak buat sedikit unboxing sebab aku ada beli beberapa jenis. Wow. Oh my god, banyak gila. Aku tengok dekat TikTok sekarang viral orang duk main. Before ni diorang main slime. Sekarang ni duk main squishies pula. Aku rasa macam geramnya aku. Benda-benda satisfying macam ni, of course aku akan beli juga. So hari tu aku ada pergi Ninso and aku tengok dia ada jual banyak gila squishies. So aku beli semua jenis squishies yang ada dekat situ. And adalah beberapa yang aku beli dekat luar. So kalau korang tak percaya permainan squishies ni tengah viral, korang tengok video ni dulu. Okay, dah tengok kan? Ya Allah, comel ni weh. Macam na. Aku tak boleh Aku tak boleh benda-benda yang comel. Labubu apa ke semua tu, semua aku nak beli tapi tak ada. Aku adalah satu je aku tunjuk korang labubu aku. Lepas tu aku jumpa squishy yang banyak gila dan kita akan main sama-sama hari ni ya. Okay, so jom kita unboxing sama-sama satu-satu squishies yang aku beli. Ini aku rasa paling comel. Aku tak sabar nak buka yang ni, tapi kita buka yang lain dulu. Okay, so aku terpaksa guna aku punya airwheel, letak aku punya mikrofon macam ni. Sorry lah korang kalau korang tak dengar. Buat-buat dengar je. Okay, so first kita ada berapa ni? Aku kira kejap ya. Kita buat thumbnail dulu. Oh my god, banyak gila squishies aku beli. Okay dah. So kita beli, kalau tengok betul-betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis squishies weh. Siapa yang minat squishies, angkat tangan sekarang. Jom kita buka. Okay, so first kita nak buka yang paling low lah. Okay, so first kita akan unboxing squishies yang ni guys. Apa? Aku tak tahu apa, tapi ada gambar kartun kat dalam dia. Ada gambar kartun kat dalam dia. So jom kita unboxing squishies yang pertama. Jiwa kanak-kanak aku meronta-ronta ya nak main. Padahal aku dah tua. Biasalah kecil-kecil tak dapat. Oh my god, this is our first squishies. Ini squishies pertama kita. Sorry lah kotor Macam tikus pun ada kat tu Lembut teruk weh. Oh my god. Okay, so ini adalah squishies kita yang pertama. Seterusnya kita ada macam burger ni. Aku rasa dia sangat lembut kat dalam plastik ni lah. Aku tak tahu, tapi kita try buka. Oh my god, ni lembut gila weh. Sumpah, puas gila aku main. Look at this. Macam burger. Fokus. Wow. Lepas tu kita Oh my god. Okay, kita rate lah. Kita rate. Ini daripada 10 kita rate maybe, sebab dia comel, kita rate dia 6.5 per 10 sebab dia tak terlalu squishy. Yang ni lembut. Ni lembut. Okay, ni aku rate 8 per 10. Yang kedua, you want to play this?
You wait first. And then kita ada macam pau. Si ada ni, buka. Dah smart. Dan kita buka, aku tak tahu warna apa. Cute-nya. Sumpah sebiji macam pau. Gila weh. Weh, tengok tu. Tekstur dia pun sama sebiji macam pau. Sekejap, aku try untuk squish dia. Lembutnya. Sumpah lembut gila. Macam bunyi kentut kan? Ini aku rate dia punya squish tu 8.5/10. Yeah, ini adalah squish kita yang ketiga. Seterusnya, we have, rasa aku buka durian dulu lah kot. Weh, comel gila durian ni. Macam dalam kotak macam tu. Wow, tiba-tiba teringin durian ya. Durian. Very. Buka macam tu cuma boleh. Tapi bau dia macam bau cat weh. Bombastic side eye. Wah, mana? Nah. Wah. Ini aku rate 8/10 lah. Dia tak terlalu squishy. Wow, anak aku pun suka ya. Saya tunjuk anak aku. Best. Ronok. Pergi bawa main. Syuh. Okay, seterusnya kita ada squishes yang seterusnya iaitu roti. Squishy kita ke berapa ni? 5. Oh 5 aku buka. Macam roti. Sebab aku dekat Nimso je weh. RM2.10 kot. Ni macam best. Uish, ni best gila weh. Ini paling lembut aku rasa weh. Wow, sebiji macam roti. Dan dia sangat-sangat lembut. Uish, ni best gila. Kurek. Ni 9/10. 9.5/10. Memang best gila. Aku tak sabar yang last kali ni. Oh my god. You want this? Wah. Andai. Okay guys, second last we have this itik dengan bekas. Yes, dark. Anak aku cakap dark. Ni ha. Oh my god, lembut. Oh my god, comel gila. Oh my god, what is that? Cuy. Oh Aku nak squish dia tapi dia tak terlalu apa? Terlalu squish pun. Bolehlah nak main-main ni. Dia bocor. Disebabkan dia bocor, aku rate dia 4/10. Nah. Next, dah. Oh no! Gimana? Oh my god, bocor pula dia. Okay guys, yang terakhir ni aku paling excited dan yang paling mahal ya. Aku beli kat kedai Toy World. Apa Hangget. Nampak tu comel gila. Dia siap ada bulu-bulu. Tengok lah tu. Aku tengok dekat TikTok tu yang ada bulu-bulu tu kan. Bulu-bulu. Okay, so jom kita buka. So kita nak try bismillahirrahmanirrahim. Comel ni siap ada keju, cheese dia. Lepas tu ada apa? Wow, comel. Hamster. Ya Allah, comelnya. Bulu tu. Comel. Tapi taklah terlalu squishy. Ni squishy kan? Ke yang lain semua bukan squishy. Entahlah squishy macam mana. Tapi dia tak ada macam dalam ni kan ada tapung-tapung tu kan. Air-air tu ni tak ada. Ni memang betul-betul squishy yang kau boleh tarik. I don't like this, but it's cute.
Comelnya. Oh my god. Okay guys, so itu sajalah squishies yang kita ada. Kita akan buat barisan. Semua barisan squishies kita. Don't play. Boleh? Give mommy durian. Okay guys, so ini adalah barisan squishy kita. Tada. Yang paling fail adalah duck. Tapi comel lah. Sumpah semua comel-comel. Okay lah guys, so itu sajalah. Sekarang aku nak main squishy. Kalau korang nak video-video ASMR main squishy, korang bagi tahu, nanti aku buat. Okay? So, kalau korang nak, cuba korang komen. Nanti insyaAllah aku akan bagi giveaway lah. Aku pun takkan nak main semua ni kan. Okay, so aku rasa tu sajalah untuk video kita ni. Macam biasa, kalau suka video, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, no, stay safe. Bye!